Mungkin harga boleh bawa bincang kot. Hari ni, aku berada di Nissan untuk merasai Nissan Serena e-Power yang baru. Jom aku tunjukkan. Okey, korang yang nak cari MPV raya, mungkin Serena e-Power ni korang boleh pertimbangkan. Ini adalah generasi ke-6 atau C28 yang bakal dilancarkan pada tahun depan. Aku dapat merasa sendiri perubahan pada rasa pemanduan MPV ini. Maklumlah, generasi yang baru ni akan menggunakan tren kuasa Nissan e-Power yang baru. Jangan risau, pada mereka yang katakan ini adalah sistem yang sama pada model Nissan Leaf, ini tak betul sama sekali. Senang kata, ini adalah sistem e-Power yang baru. Kalau dibandingkan dengan Nissan Serena S Hybrid, memang boleh katakan perbezaan antara langit dan bumi. Tiada lagi keluhan gearbox CVT dan rembesan kuasa terasa lebih lancar dan lebih tenang. Nak mudah faham, sistem e-Power Hybrid hanya menggunakan tenaga elektrik untuk menggerakkan kenderaan. Enjin 1.4 liter dalam MPV ini hanyalah digunakan sebagai generator. Jadi, keseluruhan rasa pemanduan lebih dekat kepada kenderaan elektrik tetapi tanpa adanya range anxiety. Lagi menarik, untuk tangki penuh, Serena e-Power mampu bergerak lebih dari 900 km. Sebelum aku lupa, Serena e-Power ni keluar-keluar je dah CKD. Mungkin harga boleh bawa bincang kot. Untuk bahagian dalam pula,